mutu kita. sangat Jika soalan boleh, okey, kenapa tahun lepas katanya kawan saya renew GDL kat JPJ Kuala Kubu tak boleh dan katanya hanya IC merah dan IC biru sahaja yang boleh renew. Okey, Datuk pun boleh juga. Tak ada, ni tuan mutu dia tak jaga bagi lesen. Ini driving license. Okey, driving license. Saya pun keliru dia ni. Okey, Datuk. Okey. Kalau driving license, bila buat dekat di negeri, tidak ada, kalau buat dekat tempat lain daripada center, tak dapat dikesan. Kerana IC merah, kita benarkan lesen. Bukan tak benar lesen, tetapi dia kena balik kepada tempat di mana. Kecuali dia ada resit yang dia pergi renewal yang lepas. Kalau tak ada, sebab vocational lesson setiap tahun perlu diperbaharui. Dia bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun dan 5 tahun untuk lesen CDL, Computer and Driving License. GDL, Good Driving License. PSB, Public Service Vehicle Driving License. So, 2 dipanggilkan Commercial Driving License. Ini perlu diperbuat. Jumpa doktor, lepas jumpa doktor dah dapat pengesahan semua sihat, baru boleh pergi membarui di mana-mana JPJ, bukan di kaunter. Okey, seterusnya Zu dari JB, jika orang beri kita kereta atau jual kereta pada kita, bila masa yang paling mudah untuk tukar hak milik?